Tidak malam, selalu diganggu oleh hantu syaitan. Tidak malam ada gangguan begini baca untuk menyelamatkan diri kita daripada gangguan. Bacalah bismillah sebanyak 41 kali. Bacalah bismillah sebanyak 41 kali. Jangan lebih dan jangan kurang. Sudah baca, jangan bersembang lagi, jangan bercakap lagi, lena selalu. Kalau nak sembang jangan baca lagi, dekat-dekat nak lena lagi. Dekat-dekat nak lena, baca tu lena lah. Gangguan tak ada. Tepat keras lagu mana pun tak. Itu. Kuat gangguan lagu mana pun, bacalah. 41. 21 pun boleh, tapi kurang. Kurang lagi, ada ganggu lagi. Kalau 41 tak ada gangguan. Saya ijazah semua.